Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Puteri Bongsu. Saya nak tanya korang. Korang pernah tengok ke anak tudung selah? Tudung selah yang King Cobra tu. Korang pernah tengok ke? Kalau korang nak tengok anak King Cobra, saya ada satu video yang kita dapat daripada Bandar Ciputra. Dan jangan lupa like dan share video ni. Okay? Bye. Assalamualaikum. Ular akan digigit. Hah? Dah, tak bawa ni. Oh lah. Dia tegak. Ibu bukan anak ular tudung selah ke? Ni anak ular tudung selah kan? Macam. Sabar, dia bising. Ular tudung selah lah. Dia tunggu ni dah, tunggu jepit. Sekejap. Tunggu penjepit. Kau boleh dah ambil? Jaga tangan tu. Dah. Ular apa? Dah. Dah. Pada belang ni hitam. Rare species ni. Yelah, dulu kita pernah dapat ni. Kau orang kata ni anak ular tudung selah. Anak ular tudung selah. Anak dia. Okey dah. Katanya tak tahu betul tak? Kau dah tengah ni rare species. Dia cakap tak pasti jangan kongsi. Betul? Biasa je. Sama. Mak kita kalau percaya macam tu tak pasti dia kongsi. Tapi dia mengembang kan? Kembang. Mengembang tu memang Ular bisa. ha. Dia macam Hah? Dia point gambar. boleh. Dah. Saya tuan. Nak tak rasa belut je. Rasa belut. Jadi je ke? Lembik je. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Awak ni siapa? Awak perkenalkan diri awak. Ali boleh tak boleh lepak balik ke belakang.